pada 19 April 2025 mencatat sejarah duka buat Universiti Utara Malaysia dan lebih dalam lagi buat sebuah keluarga di Felda Cemplak Labis Johor. Ketika ramai mahasiswa meniti pagi dengan harapan dan jadual kuliah, satu insiden di jalan persiaran perdana telah meragut satu nyawa seorang anak sulung, seorang kakak, seorang penuntut yang penuh azam, Manarina Hasha Muhammad Karim yang hanya berusia 22 tahun. Jam 8.45 pagi, suasana rutin di hentian bas kampus bertukar ngeri. Dua buah bas, satu sedang berhenti mengambil penumpang dan satu lagi meluncur tanpa disedari telah bertembung antara satu sama lain. Impak pelanggaran menyebabkan bas pertama bergerak ke hadapan, menghantam penghadang jalan dan menghimpit Manarina yang ketika itu hanya sedang menunggu giliran menaiki bas. Tubuhnya yang lemah selepas dihimpit segera dikejarkan ke Hospital Sultanah Bahiyak di Alustar. Namun takdir Allah mendahului segalanya. Walaupun semangatnya mungkin cuba bertahan, jam 6.30 petang Manarina disahkan meninggal dunia. Kami ingatkan kakak boleh diselamatkan lagi. Dua adik lelakinya Muhammad Haziq 15 tahun. Dua ringkas namun cukup menghiris hati. Kehilangan itu bukan sekadar kehilangan seorang kakak, tapi kehilangan seorang pendorong dalam keluarga tempat adik-adik bersandar semangat dan nasihat. Arwah merupakan penuntut semester keempat dalam jurusan pengurusan perniagaan di UUM. Seorang yang berdedikasi, gigih dan sentiasa menjadi contoh buat adik-beradik yang lain. Di rumahnya dialah harapan. Seminggu sebelum tragedi, arwah pulang menyambut Aidilfitri bersama keluarga. Aidilfitri yang menjadi detik terakhir mereka bersama, tanpa siapa menduga akan menjadi raya paling memilukan buat seluruh keluarga. Ketika itu mereka sempat mengambil gambar keluarga. Rupa-rupanya itulah gambar yang terakhir. Tanggisan menahan rindu kini diganti pilu, menatap gambar raya yang tidak akan lengkap lagi selepas ini. Arwah bukan hanya anak sulung, tapi juga cucu yang sentiasa menjaga neneknya. Rukiah Isnin 64 tahun setiap kali pulang bercuti. Sebaik menerima berita kemalangan, pihak pengurusan UUM segera memaklumkan keluarga. Namun, berita sebenar yang lebih perit diterima kemudian apabila disahkan bahawa Manarina telah pun kembali ke rahmatullah. UUM segera menghulurkan bantuan. Naib Chancellor Profesor Dato' Dr. Muhammad Fahad Sa'dan sendiri mengesahkan segala urusan jenazah, dari pengurusan hinggalah penghantaran pulang ke kampung halaman akan ditanggung pihak universiti. Beberapa bentuk sumbangan turut diberikan, papasan insurans RM30,000, bantuan khariat RM1,500 dan sumbangan yayasan perkasa siswa RM2,000. Di pekarangan Jabatan Forensik SSB, suasana bertukar sayu. Rakan-rakan arwah tidak dapat menahan air mata saat melihat jenazah teman seperjuangan yang kini hanya tinggal kenangan. Ada antara mereka terpaksa ditenangkan oleh rakan-rakan lain dan bersyarah. Selain itu, Menteri Pengajar Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir turut mengutuskan takziah dan doa buat keluarga. Harapan agar mereka kuat menghadapi ujian ini. Hasil bedah siasat mengesahkan arwah meninggal dunia akibat kecederaan lebam pada jantung akibat hentakan kuat. Bayangkan sakit yang dilalui dalam sekelip mata dan akhirnya terdiam tanpa kata. Polis menahan salah seorang untuk siasatan. Dia memberi kerjasama penuh dan mendakwa tidak sedar bas di hadapannya sudah berhenti. Kes kini disiasat di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Siasatan masih berjalan. Pihak UUM, polis dan Kementerian Pendidikan Tinggi mahu keadilan ditegakkan. Namun, buat keluarga Manarina, apa yang paling utama bukanlah hukuman, tetapi kehilangan itu sendiri yang tiada galang gantinya. Muhammad Haziq, adik kepada arwah, masih remaja. Sekarang, dia harus belajar hidup tanpa kakak yang selama ini menjadi contoh. Kakak selalu pesan, jangan berhenti sekolah, pendidikan masa depan kita. Kata-kata terakhir kakak yang kekal bergaung dalam ingatan. Bagi ibunya Haria Ahmad, tiada yang lebih menyayat hati dari menanti kepulangan jenazah anak sendiri. Dari UUM ke Felda Cemplak, perjalanan itu bukan sekadar fizikal, tetapi satu perarakan luka dan rindu. Ayahnya Muhammad Karim Sulaiman turut dalam diam menyimpan duka. Seorang bapa tidak menangis di depan umum, namun jauh di sudut hatinya, air mata itu jatuh tanpa sesiapa tahu. Arwah sering pulang cuti semester untuk menjaga neneknya. Seorang cucu penyayang, seorang anak yang bertanggungjawab, seorang kakak yang membina semangat. Kini semua itu hanya tinggal kenangan. Rumah yang dulunya disambut dengan suara ceria Manarina, kini sunyi. Gambar Aidilfitri tahun ini akan kekal sebagai bukti terakhir saat dia masih ada. Kepergiannya telah menyentuh hati seluruh warga UUM. Rakan-rakan di kampus, para pensyarah, pihak pengurusan semuanya menyifatkan kehilangan ini sebagai satu tragedi yang amat menyedihkan. Bagi yang mengenali arwah, Manarina bukan sekadar pelajar. Dia seorang yang pendiam, baik hati dan bercita-cita besar. Kemalangan ini telah membuka banyak persoalan tentang keselamatan sistem pengangkutan dalam kampus. Adakah pemandu cukup terlatih? Adakah perhentian bas sesuai?
adakah nyawa mahasiswa cukup dijaga? UUM memberi jaminan untuk menunggu hasil siasatan lengkap sebelum mengambil tindakan lanjut. Namun, buat rakyat dan keluarga, tindakan segera dan penambahbaikan keselamatan mesti dilaksanakan agar tiada lagi Manarina kedua. Bagi rakyat Malaysia, ini bukan sekadar satu berita kemalangan, dia cerminan bagaimana satu nyawa muda boleh hilang dalam sekelip mata akibat kecuaian atau kelalaian yang masih belum pasti siapa perlu dipertanggungjawabkan. Bagi Felda Cempelak, mereka telah kehilangan seorang pemata, seorang gadis biasa yang bercita-cita mahu berjaya demi keluarga. Jenazah Allahyarham Manarina Hasha selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Felda Cempelak Labis Johor kira-kira pukul 11.45 malam pada 20 April 2025. Suasana pilu menyelubungi perkarangan tanah perkuburan apabila kira-kira 200 orang termasuk ahli keluarga, rakan dan penduduk kampung hadir memberi penghormatan terakhir. Jenazah yang dibawa dari Hospital Sultanah Bahiyah Al-Ustar sejak 1.15 tengah hari tiba di Masjid Jamik Nur Hidayah sekitar pukul 11 malam dan disolatkan sebelum dikebumikan. Imam Muhammad Abdul Laiz Muhammad Ardani mengetuai solat jenazah yang dihadiri kira-kira 200 jemaah. Perjalanan terakhir Manarina Hasha bukan sahaja menjadi detik sayu buat keluarga, malah turut mengukir duka dalam sejarah kampus dan komuniti Felda Cempelak. Kini, nama Manarina Hasha tinggal sebagai kenangan yang terukir dalam hati mereka yang mencintainya. Hanya doa yang mampu dikirim, namun di hati keluarga, kehilangan ini adalah luka yang tidak akan pernah sembuh selamanya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menempatkan roh Allahyarham Manarina Hasha Muhammad Karim dalam kalangan mereka yang beriman dan diampunkan segala dosanya. Al-Fatihah.